Bismillah, Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Pada siri yang lepas, saya ada cerita tentang perbezaan mazhab dan ada baiknya kalau kita mempelajari lah ilmu-ilmu fiqah ni, dalil-dalil dia, kenapa berbeza. Belajar sikit lah tentang mazhab-mazhab lain, terutamanya yang berkait dengan kita lah. Jangan belajar benda yang tak berkait dengan kita. Timbul persoalan, selain daripada mazhab fiqah, ada tak mazhab lain? Sebenarnya ada. Selain daripada mazhab fiqah ni, ada juga mazhab akidah. Walaupun kita kata akidah ni adalah tunjang, jati diri, usul kepada agama ni, kita sebut usuluddin. Akidah ni maksudnya kepercayaan kita. Takkan kita percaya benda yang tak sama. Jadi sebenarnya ada sedikit lah perbezaan. Bukan banyak, sedikit saja perbezaan tu. Dan perbezaan tu tak nampak. Dia cuma berbeza dari segi kepercayaan. Sebenarnya dia beza dari segi kepercayaan. Apa dia? Yang pertama, bila kita mempercayai tentang Allah Subhanahu Wa Taala, kita mempercayai tentang Allah Subhanahu Wa Taala, Allah Subhanahu Wa Taala, beriman dengan Allah Subhanahu Wa Taala ni adalah kemuncak ilmu. Ilmu mengenai Allah Subhanahu Wa Taala ni adalah kemuncak ilmu. Kita tak nafikan. Kita nak mengenal Allah ni adalah kemuncak ilmu. Maksudnya tidak ada ilmu yang lebih mulia daripada ilmu yang berkait dengan Tuhan kita. Allah SWT adalah zat yang paling tinggi, yang paling mulia, yang paling berkuasa, yang paling penting dalam hidup kita. Jadi Allah SWT, ilmu berkenaan dengan Allah SWT adalah ilmu yang paling tinggi. Tapi dalam kita nak mengenal Allah SWT ni ada macam-macam cara. Ada orang, dia kata nak mengenal Allah SWT ni, kita kena tahu bahasa yang Allah SWT guna untuk mengajarkan kita tentang dirinya sendiri tu dalam Al-Quran. Bahasa Arab tu, adakah bahasa Arab tu bahasa Arab kiasan ataupun bahasa Arab literal. Jadi bila Allah SWT bagi tahu, sebagai contoh, Allah kata Allah Maha mendengar. Jadi ada orang dia akan terfikir, masa banyak dia fikir banyak. Dia kata kalau Allah mendengar, maksudnya Allah mendengar apa yang Allah dengar? Allah dengar suara saya. Contoh macam saya tengah bercakap sekarang ni kan. Allah dengar suara saya. Bila Allah dengar suara saya, adakah bila saya berhenti bercakap Allah tak dengar? Jadi sedangkan Allah SWT ni Maha kekal. Jadi dah pening dah. Bila dia pening, perbincangan-perbincangan tentang Allah Subhanahu Wa Taala ni, biarlah ahlinya sahaja yang bincangkan. Biarlah ahli-ahlinya, ulama-ulama dalam bidang mengenal Allah, ulama-ulama dalam bidang akidah yang membincangkan. Kita sebagai orang awam, saya pun termasuklah dalam kalangan orang awam ni, cukuplah kita mempercayai rukun iman, iaitu apa? Percaya kepada Allah Subhanahu Wa Taala, kewujudan Allah Subhanahu Wa Taala, apa yang Allah SWT buat, apa yang Allah SWT suruh, apa yang Allah SWT larang. Itu yang kita penting untuk kita sebagai orang awam ni. Yang kedua, beriman kepada Nabi Muhammad, beriman kepada para anbiya alaihi wassalatu wassalam. Yang paling penting adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam, kerana dia ada syariat yang kita kena jalankan, yang kita kena teruskan, yang kita kena tinggal kalau ada benda-benda yang dilarang. Yang ketiga, beriman dengan kitab. Memang kita beriman bahawa Allah SWT menurunkan kitab. Ada juga kitab yang telah dimansuhkan, ada kitab yang telah diseleweng, diubah. Yang paling penting adalah Al-Quran, sebab Al-Quran dijamin terpelihara dan masih ada pada hari ini. Kita berimanlah bahawa Al-Quran itu adalah kalam Allah Subhanahu Wa Taala. Yang keempat, kita beriman juga bahawa Allah Subhanahu Wa Taala telah menjadikan ataupun Allah SWT telah menetapkan akan berlaku hari kiamat. Yang mana hari kiamat ni mula-mula sekali kehancuran dunia ni, lepas daripada dunia ni telah dihancurkan, kita akan dibangkitkan kembali dan kita akan disoal, dan semua benda yang kita buat pada masa sekarang ni di dunia ni akan dipersoalkan semula. Kenapa kita buat apa yang kita buat, kenapa kita tak buat apa yang kita tak buat, semua sekali tidak akan berganjak kaki kita ni selagi mana kita tidak ditanya. Dan yang paling yang terakhir adalah kita juga beriman dengan semua benda yang berlaku di dunia ini telah ditetapkan oleh Allah SWT. Sama ada yang telah berlaku ataupun yang belum berlaku ataupun yang akan berlaku, semuanya kita beriman, kita percaya bahawa semuanya telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab Allah SWT berada di luar daripada konsep masa. Kita sekarang ni berada dalam masa kan. Masa ni adalah makhluk Allah. Allah SWT di luar masa. Jadi Allah SWT dah tetapkan semua benda yang berlaku sebelum, semasa, selepas. Semua benda Allah telah tetapkan, termasuklah benda yang mungkin berlaku. Kalau begitu, macam mana dia akan jadi, semua Allah SWT telah tetapkan. Kita beriman bahawa semuanya telah ditetapkan oleh Allah SWT. Cukup sekadar kita percaya benda-benda yang saya sebutkan tadi, 6 perkara tu. Cukup sekadar kita percaya 6 perkara tu. Yang lain daripada tu
perincian dia lebih terperinci daripada tu, biarlah ahlinya yang bincangkan. Yang penting adalah kita ni pelajarilah benda yang berkait dengan amalan kita. Sebagai contoh, kalau kita bincangkan tentang Allah SWT ni melihat, kan, kita ada orang dia semangat, dia kata kita kena bincangkan tentang sifat Allah. Sebab apa? Sebab Allah SWT adalah, ilmu tentang Allah SWT adalah ilmu yang paling mulia, ilmu yang paling tinggi. Jadi kata dia nak bincang tentang Allah Maha melihat. Kita pun bincanglah, Allah melihat, macam mana Allah melihat, apa yang Allah lihat, semua sekali dibincang-bincang. Akhirnya adakah perbincangan itu melahirkan rasa takut kepada Allah Subhanahu Wa Taala bila kita buat dosa? Sebagai contoh, pada hari ini kan ada banyak peluang, di akhir zaman ni banyak peluang untuk seseorang tu melakukan dosa. Duduk seorang-seorang di rumah tu, duduk seorang-seorang dalam bilik, dia boleh buat dosa seorang-seorang. Jadi adakah dia beriman dengan Allah nampak apa yang dia buat ketika mana dia duduk dalam keadaan sendirian? Dia beriman ada makhluk-makhluk ghaib yang nampak, yang akan catat, malaikat akan catat amalan yang dia sedang lakukan tu. Jadi yang paling penting adalah kesan kepada perbincangan tadi. Kalau perbincangan yang panjang lebar tu tidak menghasilkan rasa takut kepada Allah lihat kita buat ketika kita nak buat dosa, maka perbincangan itu sebenarnya perbincangan yang tidak membuahkan amal, tidak membuahkan hasil. Sebab ilmu yang bermanfaat adalah ilmu yang memberi kesan, ilmu yang memberi hasil kepada keimanan kita, kepada ketakwaan kita, kepada takutnya kita kepada Allah, kepada amal kita. Itulah dia ilmu yang bermanfaat. Jadi selain daripada tu, kalau kita berbincangkan tentang, bukan saya kata, bukan bila saya sebut macam tu, bukan saya kata tidak perlu belajar, tidak, tapi ahlinya. Siapa yang masuk ke dalam bidang akidah, siapa yang masuk ke dalam bidang usuluddin, siapa yang masuk dalam bidang mengenal Allah Subhanahu Wa Taala, belajarlah mendalam supaya dia boleh menjawab kalau kata ada persoalan. Bila ada persoalan, bila ada kesangsian, bila ada kecelaruan yang sengaja ataupun tidak sengaja ditimbulkan, mungkin kadang-kadang orang Islam sendiri yang tertanya-tanya benda tu. Jadi dia boleh jawab. Sebab apa? Sebab dia bidang tu, dia jawab, dia boleh jawab. Mungkin ada orang yang bukan Islam yang sengaja menimbulkan persoalan tu, ataupun orang Islam yang telah lama sesat, dia sengaja menimbulkan persoalan-persoalan tu dengan harapan supaya orang Islam pun sama sesat macam dia. Jadi memang kita sebagai orang awam ni cukup dengan kita beriman dengan 6 rukun Islam tadi, rukun iman tadi, tapi ahlinya yang belajar dalam bidang kepercayaan kepada Allah SWT, akidah ni, jadi dia perlu belajar dengan mendalam supaya dia boleh membantu orang-orang awam ni menjawab persoalan-persoalan tu. Bukanlah disyaratkan semua orang awam kena belajar benda yang sama, tidak. Ahlinya belajar mendalam supaya akhirnya dia boleh membantu ataupun dia boleh menyelamatkan orang-orang awam ni daripada tersesat. Itulah contoh ilmu yang penting, ilmu yang mulia, tetapi bukan untuk semua orang. Ada orang yang cukup sekadar dia mengetahui benda-benda yang asas saja. Ada orang yang perlu tahu secara mendalam supaya dia boleh menjadi benteng, menjadi pertahanan. Ada juga orang yang dalam bidang tu tapi dia tidak perlu tahu semua perbincangan-perbincangan tu. Sebab apa? Sebab dia akan memeningkan dia sendiri. Dikhawatirilah ilmu ni dia boleh jadi seperti pedang yang ada dua mata, dua belah. Jadi sebelah tu terkena kepada diri dia. Dia kata dia nak menggunakan pedang ni untuk menikam musuh, tiba-tiba di tangannya sendiri ataupun di badannya sendiri tertikam sendiri kerana dia ada dua bilah ataupun dua mata. Itu yang kita khawatirkan. Kerana benda-benda yang gaib ni tidak ada yang boleh menentukan ketepatannya melainkan Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab tu antara nikmat yang paling besar apabila seseorang tu masuk ke dalam syurga ialah nikmat dia melihat Allah Subhanahu Wa Taala. Dalam syurga nanti nikmat yang paling besar selepas semua nikmat-nikmat yang lain, selepas orang tu dah dapat air, dah dapat pakaian, dah dapat harta, dah dapat semualah kenikmatan-kenikmatan di dalam syurga, Allah SWT tanya, ada lagi ke nikmat yang tak? Semua orang tak nak jawab dah, sebab banyak sangat nikmat yang telah dapat, makanannya semua dah ada. Jadi nikmat yang paling besar di dalam syurga nanti adalah nikmat melihat Allah SWT. Sebenarnya itu dia akan menjawab persoalan-persoalan ataupun perbincangan-perbincangan yang berlaku di dunia sekarang ni. Adapun di dunia ni kita biarkan ahlinya berbincang, biarkan ahlinya membahas, biarkan ahlinya mendalami ilmu tentang mengenal Allah Subhanahu Wa Taala. Adapun kita ni, termasuk saya sebagai orang awam, cukuplah sekadar apa yang kita imani sebagai yang kita sebut sebagai rukun asas. Kita beriman dengan kewujudan asas-asas ni dan kita beriman tentang adanya asas-asas ni dan kita beriman bahawa benda-benda ni yang paling penting memberi kesan kepada amalan kita.
Selain daripada ilmu akidah, ada juga mazhab dalam benda yang lain. Ada mazhab-mazhab lain juga. Kalau kita sebut mazhab ni, ada juga mazhab-mazhab yang lain. Tapi yang paling penting adalah pastikan benda yang kita minat tu, yang kita pelajari tu, memberi kesan kepada kita. Wallahu alam. Aqulu qali hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Alhamdulillahirabbil alamin.